Akaun emas Gap bukan emas digital. Dari sejak hari pertama ditubuhkan lagi, prinsip founder Public Gold hanya jual emas fizikal sahaja. Beli emas, mesti dapat emas. Founder Public Gold tak percaya pada emas digital. Sesiapa pun yang faham tentang emas dalam sejarah dunia tak akan percaya pada emas digital. Idea mewujudkan akaun emas Gap bermula sekembalinya founder Public Gold dari LBMA Conference, iaitu ada company di Jepun yang mewujudkan akaun emas fizikal ini sudah lebih 50 tahun. Tujuannya bukan untuk simpan emas atas angin iaitu digital, tapi untuk memudahkan masyarakat mengumpul dan memiliki emas fizikal. Maka GAP atau Gold Accumulation Program diwujudkan untuk bantu penyimpan emas yang nak memiliki emas fizikal tapi tak yakin untuk simpan emas sendiri. Kedua, mungkin bajet tak cukup untuk beli seketul besar. Boleh katakan majoriti mereka yang baru nak menyimpan emas rasa takut dan tak yakin untuk simpan emas itu sendiri. Walau hanya 1 dinar emas yang nilainya tak sampai RM3,000. Jadi, akaun emas Gap adalah pilihan yang memudahkan customer Public Gold yang belum bersedia untuk simpan emas itu sendiri. Walaupun begitu, Public Gold lebih suka kita keluarkan emas dari akaun Gap dan simpan emas itu sendiri. Bukannya simpan sampai berkilo-kilo dalam akaun Gap. Jadi, untuk memberi galakan penyimpan emas Public Gold keluarkan pelbagai item dan desain yang menarik supaya customer Public Gold simpan emas fizikal itu sendiri. Jadi, golongan yang kedua ialah mereka nak beli emas fizikal tapi bajet tak cukup untuk beli terus seketul. Jadi, akaun emas Gap, mereka boleh terus beli emas walaupun duit cuma ada RM100 sahaja. Kumpul sikit-sikit, bila dah cukup gram dalam akaun, boleh keluarkan saiz emas yang kita mahu. GAP benar-benar memudahkan untuk sesiapa yang nak menabung emas fizikal tapi bajet tidak cukup. Jadi, akaun emas Gap bukan akaun digital. Ianya ada emas fizikal. Yang nak mulakan simpanan emas melalui akaun emas Gap, boleh klik link di bawah saya atau PM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.